menyaksikan gelagat adik-adik yang masih di bangku sekolah rendah bersama teladah cikgu-cikgu yang mendidik mereka ni imbas silam lampau waktu aku darjah 3 di sekolah kebangsaan Tambun Tulang. Tak dapat lupakan kenangan yang ada jadi minda. Tak boleh padam dengan seorang cikgu kami ni. Nama dia Cikgu Ghazali. Mengajar tata rakyat. Sama ada Cikgu Ghazali ni Allahu'alam dah masih wujud lagi ke tak kat dalam dunia ni, sebab dah lama terputus khabar berita. Bila dia masuk, dia mengajar asyik bergelak je kami dengan telatah kelucuan dia. Tiba-tiba bersin. Bihun. Sebab itulah dia digelar Cikgu Bihun. Kenapa gelaran dia Cikgu Bihun? Setiap kali dia bersin je, Bihun macam-macam irama. Bihun. Cikgu Bihun nak melangkah masuk kelas. Bihun.